Sebuah laporan media pertahanan menyatakan bahawa Malaysia dipercayai telah memulakan rundingan awal dengan Korea Aerospace Industries atau KAI bagi meninjau kemungkinan memperoleh pesawat pejuang KF-21 Boramai. Menurut sumber berkenaan, perbincangan awal itu melibatkan usaha meneroka potensi perolehan KF-21 Boramai sebagai sebahagian daripada perancangan jangka panjang pemodenan tentera udara Diraja Malaysia, TUDM. Walau bagaimanapun, setakat ini masih belum ada pengesahan rasmi dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia atau MINDEF, TUDM, Kerajaan Korea Selatan mahupun pihak KAI berhubung dakwaan rundingan tersebut. Laporan itu juga tidak menyatakan tahap atau bentuk rundingan yang dimaksudkan, sama ada melibatkan perbincangan teknikal, pertukaran maklumat awal, atau sekadar perbincangan eksploratori antara pihak industri dan pertahanan. Dalam konteks perolehan ketenteraan, istilah rundingan awal lazimnya merujuk kepada fasa tidak mengikat yang bertujuan menilai keupayaan, kos, keperluan operasi, serta kesesuaian platform dengan doktrin pertahanan negara. Korea Aerospace Industries ketika ini sedang giat memasarkan KF-21 Boramai kepada pasaran antarabangsa, khususnya di rantau Asia Pasifik, sejalan dengan kemajuan program pembangunan dan ujian pesawat tersebut. Malaysia dilihat sebagai pasaran berpotensi memandangkan hubungan pertahanan sedia ada dengan Korea Selatan, termasuk perolehan 18 buah pesawat pejuang ringan FA-50M yang telah dimuktamadkan sebelum ini. Namun begitu, fokus utama TUDM pada masa ini masih tertumpu kepada pelaksanaan fasa awal Plan Capability Development 2055, termasuk pemodenan aset sedia ada dan pengoperasian FA-50M. Sebarang perolehan pesawat pejuang generasi baharu dalam kategori sederhana atau berat dijangka memerlukan kelulusan dasar kerajaan, peruntukan kewangan khusus, serta dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia seterusnya. Pesawat pejuang KF-21 Boramai sendiri masih berada dalam fasa awal pengenalan operasi, dengan tentera udara Korea Selatan sebagai pengguna utama, manakala ekspornya bergantung kepada minat dan komitmen pelanggan luar negara. Penganalisis pertahanan berpendapat bahawa sebarang keputusan Malaysia untuk menilai KF-21 Boramai perlu mengambil kira kos kitar hayat, integrasi sistem, keperluan operasi TUDM, serta keseimbangan strategik serantau. Buat masa ini, status sebarang rundingan antara Malaysia dan Korea Aerospace Industries berkaitan KF-21 Boramai masih belum disahkan secara rasmi dan perkembangan lanjut dijangka hanya akan diketahui sekiranya terdapat kenyataan atau pengumuman daripada pihak berkuasa berkaitan.